kini menyaksikan situasi paling genting sejak Perang Dunia Kedua. 200 jet pejuang Israel telah melancarkan Operation Rising Lion ke atas negara Iran. Iran berbalas dengan ratusan peluru berpandu dan drone menyasarkan Tel Aviv dan Jerusalem. Maka pertanyaan penting muncul. Adakah kita menyaksikan permulaan Perang Dunia Ketiga? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Pada 13 Jun 2025, Israel telah melancarkan serangan udara secara besar-besaran ke atas Iran. Sehari selepas itu, Iran sebagai serangan balasan telah melancarkan 3 fasa serangan peluru berpandu dan drone ke arah Israel. Akibatnya, lebih 150 peluru berpandu diluncurkan, menembusi sistem pertahanan Iron Dome dan merosakkan bangunan Hakiria, pusat ketenteraan urban di Tel Aviv. Di akhir zaman ini, ummah akan diuji dengan pemimpin yang berbalah, penyebaran media yang membingungkan, dan umat Islam yang sengaja dikelirukan dengan perbalahan fiqh dan mazhab. Akibatnya, kita menjadi sangat lemah dan berpecah, berpuak-puak, hinggakan musuh amat senang untuk memanipulasi ummah ini. Sedangkan terdapat sebuah hadis yang menggambarkan keutuhan dan kekukuhan persaudaraan sesama umat Islam. Diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan golongan yang beriman pada sifat berkasih sayang, saling merahmati dan saling membantu adalah seperti satu badan. Apabila ada anggota badan yang sakit, ia menyebabkan keseluruhan tubuh badan tidak dapat tidur dan juga menjadi demam. Imam Ibn Abi Jamrah apabila mengulas hadis ini yang menyebut, secara zahirnya sifat saling merahmati, saling berkasih sayang dan saling membantu ini meskipun mempunyai makna yang hampir sama, akan tetapi terdapat perbezaan tertentu padanya. Adapun saling merahmati, yang dimaksudkan dengannya adalah saling merahmati sesama mereka dengan ukhuwah, iaitu persaudaraan keimanan, bukan dengan sebab selainnya. Adapun saling berkasih sayang pula membawa maksud saling berhubung yang boleh mendatangkan kasih sayang, seperti saling menziarahi dan memberi hadiah. Adapun yang dimaksudkan dengan al-ta'athuf, iaitu adalah mereka saling membantu antara satu sama lain. Justru ke mana hilangnya adab terpuji ini pada umat Islam hari ini? Dunia mengetahui bahawa puak Zionis mempunyai keupayaan senjata nuklear. Mereka berupaya untuk menggerakkan Amerika sebagai boneka melalui lobi politik di negara itu. Namun, kekuatan sebenar Israel bukanlah terletak dalam tentera yang gagah perkasa, senjata berteknologi tinggi atau harta kekayaan untuk membeli dunia, tetapi di dalam penguasaan mereka ke atas naratif. Mereka telah lama melakarkan naratif bahawa orang Islam itu jijik, jahat dan tidak layak diklasifikasikan sebagai manusia. Melalui naratif ini juga, Israel membina imej seperti negara haram mereka adalah satu kuasa yang mustahil untuk ditewaskan. Namun dengan serangan balas Iran, semakin runtuh imej kekuasaan yang dibina Israel selama ini. Sudah tentu, situasi geopolitik di Timur Tengah adalah sangat rumit dan tercetusnya serangan Israel ini akan memberikan implikasi yang sangat besar kepada seluruh dunia. Umat Islam perlu berwaspada dengan penipuan cyber yang disebarkan oleh Hasbara, terutama sekali di media sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur. Inilah apa yang dilakukan oleh Israel. Kerajaan dan syarikat cyber puak Zionis ini telah mengerahkan alat kecerdasan buatan AI dan bot farms untuk menyebarkan maklumat dan grafik palsu untuk menghina rakyat Palestin dan memecah belahkan umat Islam. The Intercept melaporkan bahawa
di tengah-tengah kempen peperangan maklumat Israel adalah misi taktikal untuk dehumanisasi orang Palestin dan membanjiri wacana umum dengan aliran dakwaan palsu dan tidak berasas. Maka apa yang tersurat adalah konflik dan keganasan yang dijalankan oleh IDF, tetapi yang tersirat adalah peperangan naratif yang berselindung di sebaliknya. Realitinya, yang wajib diimani oleh setiap Muslim ialah setiap apa yang dikehendaki Allah SWT bukan ditentukan oleh makhluk. Israel dengan kekuasaan ekonominya, kekuatan teknologi dan alat-alat perangnya tidak mampu untuk menghancurkan Palestin atau Iran jika Allah tidak mengizinkan. Perancangan politik, percaturan rahsia antara negara-negara di Timur Tengah langsung tidak akan membuahkan hasil jika tidak dikehendaki Allah. Dan mereka merancang, iaitu tipu daya. Allah juga merancang, membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik perancang, iaitu membalas tipu daya. Ummah hari ini hidup di dalam zaman al-fitan, zaman fitnah. Fitnah itu tidak bermakna hanya beradu domba atau pembohongan ke atas orang lain, tetapi merangkumi kezaliman, korupsi atau fasad, keruntuhan peradaban dan akhlak, serta hilangnya ilmu sedikit demi sedikit. Maka apa yang harus dilakukan ummah di saat-saat ini? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, maksudnya, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Walaupun kita di Malaysia bukanlah di medan perang, tetapi kita tetap umat Muhammad SAW. Maka tugas kita adalah untuk bangkit dengan ilmu dan amalan-amalan baik. Sebarkan kesedaran tentang pentingnya penyatuan, ihsan dan akhlak di kalangan umat Islam sedunia. Bersihkan hati kita daripada rasisme dan xenofobia kerana Allah tidak melihat pada bangsa atau warna kulit sesama Islam. Janganlah kita dibuai dan membuang masa dengan permainan media sosial serta perbalahan yang tidak berhenti. Ingatkan pemimpin kita supaya jangan gila dengan kuasa, mengejarnya tanpa menghiraukan rakyat bawahan. Umat Islam harus bangkit dan lawan naratif propaganda yang ditaja oleh Zionis dan Barat dan jangan terpedaya dengannya. Kerana jika puak-puak ini menjajah otak dan fikiran kita, maka mereka tidak perlu lagi untuk menjajah tanah air kita. Percayalah bahawa pertolongan Allah itu dekat jika ummah ini dapat bersatu, menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran. Jangan lupa untuk kekal berdoa demi saudara kita di Gaza yang masih terus dibom dengan kejam oleh puak Zionis sedang perang Iran-Israel ini berlangsung. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah.